Jangan taksub dengan bahasa Inggeris hingga buta bahasa Melayu. Itu tegas seorang pemerhati yang melihat sikap rakyat Malaysia yang terlalu taksub mengagungkan bahasa Inggeris sehingga mengabaikan bahasa Melayu yang menjadi jiwa dan identiti bangsa. Pemerhati menegaskan bahawa rakyat digalakkan menguasai bahasa Inggeris namun tidak seharusnya terlalu taksub sehingga mengabaikan bahasa sendiri sambil mempersoalkan tujuan fasih berbahasa asing jika gagal menghormati bahasa kebangsaan. Menurut pemerhati, penguasaan bahasa Inggeris penting dalam dunia moden terutama dalam bidang sains, teknologi dan kecerdasan buatan AI. Namun semangat mempertahankan bahasa Melayu tidak boleh terhenti hanya pada slogan dan perarakan rasmi. Tambahnya, bahasa Melayu bukan bahasa kampung, sebaliknya bahasa tamadun yang pernah menjadi lingua franca di rantau ini. Namun kesal apabila semakin ramai anak muda berasa malu bertutur dalam bahasa sendiri kerana menganggapnya tidak standard. Malah katanya golongan berpendidikan tinggi juga tidak terkecuali daripada sindrom ini apabila lebih selesa menulis dan berucap dalam bahasa Inggeris walaupun dalam majlis rasmi kerajaan. Bagaimanapun, pemerhati menegaskan orang Melayu juga tidak boleh bersembunyi di sebalik semangat kebangsaan tanpa menguasai bahasa antarabangsa. Pemerhati menjelaskan penguasaan bahasa Inggeris sememangnya penting untuk bersaing namun menegaskan agar bahasa Melayu tidak dijadikan bahasa kelas bawahan sambil menambah bahawa individu yang benar-benar hebat ialah mereka yang mampu bertutur kedua-dua bahasa dengan penuh kebanggaan.